Hai, saya di sini. Trump datang sini tak sampai 24 jam Dia joget-joget sekejap. Kita sign tadi perjanjian perdagangan kita, yang dia komit dengan kita satu perenggan saja tuan-tuan, satu perkara, iaitu tarif 19%. Yang kita janji dan komit dengan dia berjela-jela tuan-tuan. Berjela-jela. 13 biji kapal terbang. 26, sorry. 26, tak salah saya 13 atau 13 mula-mula 13 biji Boeing, 9.5 bilion US dollar. Optional lagi 9.5 bilion US dollar. So 19 bilion, 18, 19 bilion US dollar kita kena beli. Satu. Lepas itu kita janji Malaysia committed. Wow. Hisham Jalil. Wow. Kita sudah maklum yang semalam Donald Trump datang ke Kuala Lumpur menghadiri sidang kemuncak ASEAN dan juga peace deal di antara Cambodia dan Thailand, Kuala Lumpur Peace Accord, dan kerajaan Malaysia dengan USA semalam juga telah menandatangani pementeraian, betul kan saya sebut susah lah, menterai mengenai tarif. Maknanya semalam dah confirm yang Malaysia mendapat tarif timbal balik tarif 19% daripada 25%. Jadi macam biasa Hisham Jalil belum lagi Trump balik bukan balik lah, pergi ke Jepun semalam. Dia dah naik satu video. Kita sudah maklum yang Trump hari ini dah sampai di Tokyo untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Jepun yang baru, seorang wanita, Perdana Menteri wanita pertama di Jepun. Tahniah lah. Okay. Jadi Hisham Jalil telah mengatakan yang Trump ni datang tak sampai 24 jam. Malaysia telah tunduk kepada Amerika kerana kita kena membayar RM 1 trilion kepada USA kerana mendapat 19% timbal tarif yang dikenakan kepada Amerika kepada Malaysia. Kita sudah maklum tarif ini bukan hanya kepada Malaysia, seluruh dunia tuan-tuan, dan ia berdasarkan negara-negara lah. Ada yang dapat 10%, ada yang dapat 15%, ada yang dapat 30, 40, 50. Malah yang paling tinggi adalah China. Tapi bagi China, mereka tak kisah. Kerana sekarang ini mereka mengatakan kepada Amerika, we don't have any problem, kerana mereka mengawal nadir bumi terbesar di dunia untuk pembuatan chip. Dan Trump sendiri dia mengatakan no problem, mereka akan menghasilkan produk yang tidak akan menggunakan nadir bumi. Wow, terbaiklah. Okay lah. Itu antara dua kuasa besar, USA dengan China. Jadi berbalik kepada Hisham Jalil. Jadi dalam ceramah dia itu dia mengenyak kerajaan, menghentam kerajaan Madani, PMX, kerana dia kata apa? Bodoh kerana kita ikut telunjuk Amerika Syarikat. Wow, saya heran tuan-tuan. Hisham Jalil ini bukan orang yang bangang. Dia ada ijazah, dia ada master daripada luar negara. Orang yang cerdik. Tak salah saya dia Harvard lah, saya tak tahu lah kan. Tapi apabila dia bersama-sama dengan pembangkang, tiba-tiba dia jadi auto bodoh. Kerana bagi saya lah, apa yang kerajaan kita setuju dalam pengurangan 25%, dah 24 naik 25, balik ke 19. Dan di Asia ini, bukan Asia, di ASEAN ini Malaysia paling rendah tuan-tuan, 19 dari segi negara yang negara pengeluar, negara industri. Jangan compare dengan Singapura, dengan Brunei, itu lain. Filipina ya rendah. Tapi daripada negara-negara industri, negara-negara pengeluar komoditi yang lain seperti Malaysia, Indonesia, Thailand,
Vietnam, kita paling yang rendah, 19%. Dan apa yang Hisham Jalil kata yang 1 trilion itu, ya, kita harus membeli produk-produk daripada Amerika. Dan bagi saya tidak ada masalah, kan? Bagi saya lah, sebab ini adalah hubungan trade antara dua negara. Kita juga ada banyak barangan ekspor kita yang diekspor ke USA, pengilang-pengilang kita yang besar, pengilang-pengilang SME yang sekiranya tarif itu daripada 25%, kalau barang kita dijual di Amerika akan menjadi mahal. Sekarang ni menjadi 19%. Kita kena fikir pengurangan 6% itu memberi impak yang besar kepada pengilang-pengilang kita dan juga pengeksport daripada Malaysia. Dan Malaysia adalah rakan dagang ke-15, tak salah saya, yang terbesar di Amerika. Kita bukan calang-calang, tuan-tuan. Negara kita mengeksport barangan ke US dari segi semiconductor juga, kan, dari segi perabot dan berbagai-bagai. Jadi sedikit sebanyak ia melegakan kepada pengilang-pengilang dan pengusaha-pengusaha Malaysia yang mengeksport barangan kita ke Amerika. Hisham Jalil dia tak nampak tu, tuan-tuan. Dia nampak negara kita, kerajaan kita harus membeli daripada Amerika. 1 trilion dia cakap. Bagi saya normal lah, tuan-tuan. Apa yang isu yang besar? Kan, 1 trilion. Perdagangan kita pun lebih pada itu. Jadi apa yang dia kata 1 trilion tu kita beli apa? Kita kena beli 26 pesawat Boeing. Bagi saya normal, tuan-tuan. Kalau kita tak beli Boeing, kita kena beli Airbus. Sebab apa? Pengeluar syarikat kapal terbang ini, dia yang terbesar dua saja, Boeing dan Airbus. Jadi MAS ni dia nak berkembang, tuan-tuan. Dia nak berkembang ke negara-negara yang lain. Malah fleet kapal terbang kita agak kecil berbanding dengan Singapura, berbanding dengan Thailand, Emirates. Kita dulu MAS ini cukup hebat. Sekarang ni kita nak pergi long haul. Jadi kita perlukan pesawat-pesawat yang baru. Selain itu juga dia kata kita harus membeli barangan semiconductor daripada Amerika. Hampir 200 bilion 200 ke 700 juta US, lebih kurang lah. Saya pun tak hafal, kan. Lepas tu kita kena beli arang batu, normal, tuan-tuan. Dan kita juga membeli LPG, gas petroleum tercair. Memanglah kita pengeluar, tetapi rasa saya kita tak cukup lagi, kan. Jadi kita beli untuk digunakan kembali untuk domestik kita. Apa isu dia? Kan? Dan kita juga harus melabur 70 bilion. Dia kata 70 bilion di Amerika. Wow. 70 bilion di Amerika. USD kot rasa saya. Yalah, total keseluruhan adalah 250 USD bilion. Kalau kita kali 4.5 dekat 1 trilion ringgit. Jadi apa yang pelaburan 70 bilion tidak ada masalah. Kan? Kita ada syarikat-syarikat multinasional yang selalunya melabur di negara Malaysia saja. Apa salah kita labur di USA? Kan? Tidak ada isu apa. Tapi pelaburan mestilah pelaburan yang strategik. Jangan pelaburan yang tak strategik, kan. Bagi saya syarikat luar pun Amerika, dia ada melabur di Malaysia, kan. Amerika melabur di Arab Saudi, kan. Apa salah kita melabur di Amerika? Dan sekarang ini kalau dulu tak ada tarif timbal ini, kita pun tak heran sangat nak melabur di Amerika. Sekarang ni di bawah Trump, mereka nak kembali apa yang mereka hilang dulu. Mereka nak negara-negara di seluruh dunia ini membeli barangan mereka, dan kalau tak beli mereka akan naikkan tarif, timbal tarif. Ini yang saya kata, kan, kita beli untuk kegunaan kita, kan, bukan kita beli untuk kegunaan peribadi, kan, untuk kegunaan rakyat, kan. Pesawat Boeing, tak ada isu apa bagi saya. Bukan beli pesawat Boeing tu nak menteri kita nak naik daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Alor-Setar. Maknanya kita beli 30 pesawat itu untuk kegunaan kerajaan.
Wow, bukan. Pesawat itu dibeli untuk kegunaan MAS. MAS adalah syarikat penerbangan Malaysia di bawah Khazanah. Bagi saya tidak ada isu kan. Itu yang saya kata, kadang Hisham Jalil ni dia nak mainkan kononnya Malaysia ini kena akur, kena tunduk dengan kehendak Trump. Trump datang 24 tak sampai 24 jam kita dah kena beli macam-macam. Tuan-tuan, kita 19% tarif timbal ini adalah satu tarif yang kompetitif. Dan banyak syarikat-syarikat luar di ASEAN ini, di Asia ini dah mula nak melabur di Kuala Lumpur. Bukan nak melabur di Malaysia. Kan? Jadi bagi saya, Hisham Jalil ni ialah orang dengar seronok lah. Dia macam cerita drama lah tuan-tuan. Netflix dia kena naikkan semangat Kuala Un yang 3 suku ni, yang otak kosong, yang jarang membaca. Jadi macam ni lah. Cai.